Aduh. Mesti ada integriti pemimpin kita. Dia jujur. Apa yang ada di hati, ada di mulut, sama. Dia ikhlas. Hak kata boleh, boleh. Hak tak boleh, tak boleh. Jangan kerana nak mancing undi, hak tak boleh, kata boleh. Besok jadi tak boleh. Dah dapat dah undi. Tuan-tuan orang lagu ni tak boleh memimpin negara ini. Negara ini tak sama macam negara lain. Negara lain, bila dia merdeka, dia telah membentuk satu negara bangsa, kesatuan. Semua orang arah yang sama, bahasa yang sama, sekolah yang sama. Kita tidak. Kita dalam kepelbagaian kaum, agama, nama pun tak sama. Kita kena ada pemimpin dengan ciri-ciri khas yang bersedia untuk deal dengan semua perbezaan ini. Kena jujur, kena ikhlas, kena ada integriti. Tak boleh cakap bohong. Nak undi Melayu, pi pujuk Melayu. Nak undi Cina, pi cakap dengan Cina. Muluk-muluk. Tak boleh. Kena jelas. Boleh, kata boleh. Tak boleh, kata tak boleh. Betul tak? Nak undi PN dah ni. Hampa nak PN lagi tak? Berhentilah. Jangan buat silap banyak kali. Peluang ni tak main banyak kali, tuan-tuan. Nak hantar referendum. Nak bagi syarat. Kami tak mau menteri lagu ni. Depan orang lain cakap lain. Depan lu cakap lain. Kami nak yang jujur. Ni orang yang nak jadi calon ni pun kena jujur. Dia penjawat awam. Tapi dia pegang jawatan politik. Boleh tak boleh? Kalau orang lain tak boleh, tapi mereka boleh. Tak jujur. Bebas rasuah. Negara kita kaya, tuan-tuan. Betul, negara kita kaya. Pemimpin, parti, pakatan, mesti bebas rasuah. Jangan himpun duit negara ini. Beda sama-sama ahli parti. Beda pemimpin-pemimpin parti bagi jadi kaya. Belah downline parti. Untuk kekal berkuasa. Balas duit negara. Tak boleh. Kita ada rekod lah. Puak tu nyanyi hoi ya hoi. Puak tu hoi ya hoi. Lalu dipakat jadi kerajaan dua-dua orang. Dua-dua tu beban kepada kita. Betul atau tidak? Kena tukar. Ni peluangnya PRKN 48. Hantar mesej kepada semua kerusi parlimen dan dun di seluruh negara. PRU 16. Semua ni tak boleh pakai. Betul atau tidak? Kalau ikut hampa jawab, kau pergi ceramah betul lah. Tak kena ceramah pasal betul semua. Ceramah bagi hampa tahu lah. Tiga. Nak bagi negara ni elok. Pertama, jujur. Yang kedua, bebas rasuah. Yang ketiga, tepati janji. Tepati janji. Apa yang hang janji, hang mesti kotakan. Kalau kebau, dipegang pada tali. Kalau manusia dipegang pada apa? Pegang pada janji, orang tua pesan dah. Orang tua pesan lama dah. Ratus tahun. Orang Melayu hajak kita. Orang tua dulu. Kebau pegang tali. Manusia pegang janji. Lah kita pegang janji yang dia buat. Minyak bila nak turun? Tarif elektrik bila nak turun? Pendidikan percuma bila nak laksana? Dia kata nak noktahkan kemiskinan. Bila? Berapa orang? Negeri mana? Dia kata nak berlaku adil. Pasal petang adil kepada Terengganu. Royalti minyak. Waktu dia jadi pembangkang. Antara orang yang kuat menyokong tuntutan royalti minyak kepada negeri Terengganu. Bersyarah, kedegang. Sokong royalti. Dia jadi PM, tarik balik.
Siapa nak bayar gaji, nak bayar bonus, semua kena pergi minta ke dia. Padahal itu adalah royalty milik Terengganu. Adil tak adil? Tak hurai apa penyah-penyah. Betul lah. Rakyat Malaysia semua tahu. Semua dah sedar. Semua dah nampak. Bila kita komen, dia kata kita memperbodohkan rakyat. Lah ni saya nak tanya tuan-tuan. Siapa yang memperbodohkan rakyat Malaysia? Orang semua ada jawapan. Kita tanya soalan berat-berat. Pasal dia janji. Janji keluar pada mulut dia. Ada rakaman, ada video. Orang dah boleh tengok lagi. Hang yang kata. Hang kata, hang tak kata. Orang nak kata, hang tak kata benda. Orang kata, hang kata. Tak boleh. Semua orang nampak. Tuan-tuan sekalian, sempena dengan PRKN 48, ada 10 ciri kepimpinan yang kena ada di negara ini. Kita nak bawa negara ini ke depan, yang dah duduk di sini, yang mendiami tanah bertuah ini, untuk tinggal bersama dalam keadaan harmoni, aman, damai. Sama-sama boleh hidup, cari makan, saling hormat menghormati. Kita kena ada set kepimpinan yang baru. Dan set kepimpinan itu ada di depan tuan-tuan ni. Betul ke tak? Saya pun tuan-tuan kalau cakap tak betul, tuan-tuan tendang. Lempak pergi ke laut. Andaman ke, Laut Cina Selatan ke? Kalau cakap tak betul, PRU nanti hampa tenang. Cari pemimpin yang tepati janji. Cari pemimpin yang jujur, ikhlas, berintegriti. Cari pemimpin yang bebas rasuah. Ada 7 ciri lagi. Saya akan ceramah sampai habis hari mengundi. 7 lagi tu. Boleh tak boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Takbir!